sepanjang berkhidmat sebagai pejabat awam selama 17 tahun ada tak titik terendah dalam perkhidmatan tu? Ni soalan ni tak pernah tanya lagi pada tamu yang lain. Ada tak titik terendah? Tak pernah tanya. Wah lah ni. Titik terendah Tipulah kalau kita tak ada kan. Apa titik terendah? Setiap manusia tu dia ada perjalanan dia lah. So kalau saya dia macam ni lah, circle kita ni roda kehidupan kan, dia ada turun naik. Kemuncak saya dalam industri sebagai pengacara depan TV ni adalah pada tahun 2015-2016. Itu kemuncak lah kan. Saya dapat penyampai berita TV terbaik Anugerah Siaran Angkasa, pengulas TV terbaik. Saya dapat wartawan Ahmad Ismail MPI. Saya dapat banyak anugerah 2015-2016 tu kemuncak saya lah. After tu dia dah start down balik. Sebab yang saya belajar, circle pengacara ni dia tak lama sangat lah. Sebab of course lah, kita sebagai penonton pun asyik tengok Aris selalu, kita nak makanan baru kan. So start 2015-16 tu saya dah start slow sikit. Slow sikit. Cuma bila on air tu dia berkurang, kita sebagai manusia ni kita kena ada planning. So saya planning ke arah training pula. So bila saya 2015 saya dah nampak dah ada ramai muka baru, dah ada banyak pelapis-pelapis. Saya kata saya tak kekal lama ni. That's why saya start build up nama saya sebagai coach untuk public speaking, pengacaraan. Start 2017. So daripada situ then saya punya training company Icon Academy sekarang ni sedang meningkat naik lah. So dia lebih ke arah tu. That's why apa-apa pun planning tu sangat-sangat penting. Untuk bukanlah kita kata jatuh, tetapi kita nak susun kita ni still relevant atau tidak. Kan? Maksudnya selepas tu you kena naik pangkat lah. Asyik duduk berada di tengok tu mesti berada di level coach pula kan. So sekali cara Syaril gambar tadi seolah-olah macam hidup artis jugalah. Ya betul. Lebih kurang lebih kurang artis juga. MC ni jauh tak beza? Pengacara itulah. Tak tahulah apa pandangan masyarakat tu begitulah. Cuma kena ada planning. Sebab tu bidang bakat ni saya selalu sebut kawan-kawan saya. Kalau you betul-betul bagus dalam bidang pengacaraan, you kena ada planning, you kena ada preparation ke depan. Sebab tak semestinya hari ni memang seronok lah orang bayar you 5,000 2 jam. Wah, 5,000 2 jam. Tiba-tiba contoh paling best sekali COVID-19 dulu. Ya, betul. MC masa tu kan, Dr. Haris, ya Allah. Ada di WhatsApp saya, Ria ada job tak? Aku pun tak ada job. Sebab masa tu orang dah tak pakai MC program pun tak ada. Betul. So that's why kena ada perancangan, Dan ketika COVID-19 bukan saja MC, event pun tak ada. Event pun tak ada. EO punya management punya sadaqallahul-azim. Event online 100% lah tu. Online. Apa ni, kalau artis dia ada sepak terajang dia dalam bidang bakat ni ada ke? Ada ke? Lebih kurang begitulah. Lebih kurang mirip lah. Dia boleh saya katakan persaingan sekarang ni dia sangat ketara.